Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai kawan-kawan, bersama saya Nur Kaisara Adelina binti Mama Efi, wartawan Sedar TV Channel bagi program Sekolahku Sihat Style Kita. Program ini dilaksanakan dengan kerjasama Unit Pemakanan Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Krai. Program Sekolahku Sihat Style Kita adalah inisiatif program kesihatan di sekolah bagi mempromosikan gaya hidup sihat melalui pelbagai aktiviti seperti pemakanan sihat, minum air kosong, makan buah dan sayur, aktiviti fizikal dan pendidikan kesihatan bagi tujuan melahirkan generasi sihat, cergas dan aktif. Sehat itu saya. Okey, lagi sekali. Sehat itu saya. Objektif utama program ini adalah meningkatkan kesedaran, sikap dan amalan gaya hidup sihat dalam kalangan warga sekolah. Kedua, melahirkan murid yang sihat, aktif dan cergas. Assalamualaikum Doktor. Ya. Boleh tak Doktor bagi apa bagian hari ni? Ya. Hari ni kita ada progres dalam Sekolahku Sihat Style Kita yang sebagai Bandar Kuala Krai. Merupakan student Abdul yang 4 yang hilang. Dan tujuan program ni ialah untuk memberi gambaran kepada anak-anak mengenai cara hidup sihat, gaya hidup sihat, cara pengambilan sarapan pagi yang baik dan apa makanan yang seimbang lah. Supaya anak-anak berkelahiran, cergas dan sudah tersedia pakai pelajaran di sekolah. Itu aja. Yang keempat, tengok soalan nombor 4. Sekalung tahniah dan penghargaan kepada semua yang telah menjayakan program hari ini. Sekian, terima kasih. Bye-bye.